Perubahan iklim bukan lagi ramalan. Ianya sedang berlaku. Hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. El Nino yang kini sedang melanda membawa musim kemarau yang berpanjangan, suhu panas yang meningkat serta corak hujan yang tidak menentu. Jadi, bagi para petani, ini akan menyebabkan tanah menjadi kering, nutrien lebih mudah hilang serta hasil semakin menurun. Dalam situasi seperti ini, baja biasa mungkin tidak dapat lagi memberikan prestasi yang optimal. Nutrien akan mudah hilang serta keberkesanan baja akan menurun apabila bekalan air terhad. Di sinilah baja Greenfit memberikan kelainan. Baja ini direka khas untuk bekerja seiring dengan alam, membebaskan nutrien secara perlahan dalam tempoh yang lama walaupun dalam cuaca yang bercabar. Dengan teknologi slow release dan berasaskan zeolite, baja Greenfit ini dapat membantu untuk meningkatkan kecekapan dan kelembaban tanah selain membantu mengurangkan kehilangan nutrien melalui larut resap. Jadi, ini akan memastikan tanaman untuk terus mendapat bekalan nutrien secara konsisten walaupun pada musim kemarau. So, dalam cuaca yang tidak menentu, daya tahan adalah kunci kejayaan sebenar. Dan Greenfit mampu memberikannya.